Dadak. Alhamdulillah. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, hari ni aku kat Pulau Besar. So aku akan camping 2 hari 1 malam. Hari ni 3 orang. Aku dengan member aku 2 orang ni dah jalan ke hadapan. Right, so stay tune. Langkah kaki di jalan sunyi, terus berjalan mencari arti cerita alam, menjadi saksi tentang mimpi yang belum pasti. Takkan aku berhenti di sini. Alright kan, kita dah sampai kita punya campsite. Lebih kurang 20 minit kita trekking daripada jeti ni. Ni kita punya campsite. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama apa? Ini mai jang. Betul. Gila. Okay, selesai kita punya setup camp. Ada hammock, kemah 3. Jangan orang mancing, ikan banyak masuk sini. Ni pot makan kat atas ni. Nanti kita letak ground sheet. Sini ada sedikit view. Ni tengok dia punya tepi-tepi yang gelap air dia. Setup sudah. Dah betul. Wah. Lain kuat. Berubah. Melujuk. Batuk ke? Tidak. Oh, pasal tu. Tengok sikit. Alah. Telonet lah. Ha, dia bagi kecil dulu, nanti dia bagi besar. Ya Allah. Kecil lah. Okay tu. Mantap, mantap. Kerapu. Kerapu. Besar ni. Oh, Allah, besar. Batu karang. Aduh, bagi harapan tu lah.
Okey. Wah, hari ni kita ada chef baru. Chef Nopal. Masak apa, Pak? Sardin. Sardin. Sardin telur. Sardin telur. Telur campur dengan sardin lah. Ha. Seperti apa, Khairul Amin. Minyak tak ada minyak minyak tak bawa. Gasak janji makan. Tala apa dia. Dulu pegak tu. Ha? Belah pegak kita tak belah camping tu. Kita duduk Selangor, duduk Melaka ni camping. Kampus ni tak belah camping. Dah. Sembilan. Wah, Banyak kan kalau gini. Sudah tu ha. Gua kan dia macam apa? Dia macam batu. Batu Tinggi. dia ada ruang. batu ini dia ada ruang. Tak tahu lah orang tu betapa ke apa Allah lah. Tak tahu cerita sebenar. Dia banyak cerita tu lebih pada lisan lah. Mulut-mulut. 2 minit. Kampung. Sains. Relate dengan sains ni. Maksudnya sains tu 9.20 malam. Kita sambung mancing tengok. Ada hasil ke hasil malam ni. Harap dapat kerapu ke. Besok pagi breakfast dark sikit. Mari. Aduh, ada. Lame. lama. Ada lame. Aduh. Kita kan dia makan. Siapa tengok sikit. Gelam Dia pada anak lame. Dah lah, jadilah. Lama. Alhamdulillah. Lama ikan duri. Ya, alhamdulillah. Ada lesen. Mantap. 4 jari 5 jari. Apa tu? Besar tu. Tak mantap. Teruskan. Oi. Tu korang. Oh. Suspend. Tu tengok mata view. Aduh. Tu tengok view. .30 malam. 12.30 pagi. Jadi kita nak naik walk di sekitar Pulau Besar ni. So kita nak merasai sendiri lah perasaan dia berjalan di waktu malam di Pulau Besar ni. So kita akan pergi sebelah Padang sana sampai ke jalan ke Marina Resort. Let's go. Ada cuma kotor sikit. Dia jadi hitam ni. Geram. Tapi ada tahu. Ni kubur ni. Tu ada kubur ni tu. Kubur nenek kebayang. Itu kat batu. Bawa lagi tak bawa.
Nak ke Gua Yunus belah sana. Sana. Boleh tu? Masuk ke kafe. Itulah cakap. Dari situ. Apa lompat ikan di sini? Allah Akbar. Dia gelap dia. Balas di depo kan. Ada. Betul. Apa tu? Nampak ah. Macam sini. Boleh. Allah. Saya pasang dia. Tidak. Rancak. Subhanallah. Buang apa? Tak lari pun. Tapi penuh ni, tenggelam ni. Hah? Apa? Mana? Hah? Apa? Cepat. Tuan. Naik ke sebelah ya. Atas. Ni tasik biawak. Tasik biawak di sini. Alhamdulillah. Selamat. Kita kembali ke camp kita. Mau naik. 140. Sejam juga jalan. Jam lebih kurang pukul 2.20. Selesai kita naik walk tadi. Dan aku pun dah siap mandi apa semua. Member pun dah tidur dah. Masuk kemah dah. Masing-masing masuk kemah. So kita apa nampak lagi masuk kemah lah. Guna api pun dah mati.
Alhamdulillah selesai sudah kita punya apa camping 2 hari 1 malam di Pulau Besar Melaka. So sampai sini saja kita punya trip kali ini. Siapa yang tengok video ni nanti, terima kasih. Jumpa lagi.